Keselamatan. Walaupun angka-angka ekonomi ini nampak meyakinkan, Tan Sri, kerajaan akui kos sara hidup meningkatkan dan membebankan. Mengakui kejahatan tersebut, bantuan tunai rakyat akan ditambah. Tahun ini, kerajaan menyediakan 13 bilion ringgit untuk STR dan SARA yang memanfaatkan 9 juta penerima. Bagi STR, bayaran sega fasa 3 telah dibuat bernilai 6 bilion ringgit. Sukacita diumumkan sempena perayaan Deepavali. Saudara-saudari, Deepavali Nal Valtukal. Bayaran STR fasa 4 2025 bernilai 2 bilion ringgit akan disalurkan mulai 18 Oktober ini. Kerajaan juga bersetuju menghormati Deepavali untuk meluluskan diskaun tol 50% untuk 2 hari sempena hari perayaan Deepavali. Kedam, Perukamun,